MAIS sedia membantu anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Lagi 82 hari kita akan masuk Ramadan, iaitu bulan yang sangat kita tunggu-tunggu dan penuh keberkatan dengannya. Tetapi ada banyak perkara yang sering kali ditanyakan tentang fidyah. Bila tentang fidyah ni, soalan paling ketara ialah berapakah kadar fidyah. Kadar fidyah mudah aja, 1/4 daripada zakat fitrah. Nah, 1/4 ni bagaimana? Zakat fitrah kita berapa? Kalau zakat fitrah kita adalah zakat fitrah bagi nira beras biasa, RM7. Kalau beras pulut, beras wangi, RM15. Dan kalau bagi beras Jepun, basmati, herboponi, RM22. Maka 1/4 daripadanya. Kalau beras biasa tadi, 1/4 sekadar RM2. Kalau beras pulut, harganya RM4.30. Dan kalau beras basmati, harganya RM6.50. Mudah kan? Jadi untuk mengetahui yang lebih lanjut, boleh layari laman Suang Majlis Agama ataupun terus saja buka kalkulator fidyah MAIS untuk mengira fidyah dan akhirnya membayar fidyah. Mudah-mudahan memberi manfaat. Assalamualaikum.